Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Wan Afif Darwish bin Wan Abdul Kadir. Berasal daripada Selangor dan kini belajar sebagai pelajar PPI SMP SEM 2 dan dalam kelas PA 2 iaitu Pengajian Agama 2. Saya Muhammad Zulfikri bin Ahmad Tamidi. Saya juga berasal daripada Sekincan, Selangor. Saya merupakan pelajar PA 2 PPI SMP untuk SEM 2. Dan saya pula Muhammad Zaim bin Muhammad Zambi. Saya berasal daripada Kedah, Darul Aman. Dan saya juga adalah pelajar PPI SMP, Pendidikan Agama 2. Baiklah Wan, jadinya apa yang kita akan bincangkan pada hari ini? Baiklah Saudara Zul, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah bagaimana usaha pemimpin dalam menangani isu persempadanan dan isu ekonomi global. Baik Wan, jadinya seperti yang anda katakan, yang pertama, kita akan bincangkan tentang isu konflik persempadanan. Jadinya apa isu konflik persempadanan ni? Konflik persempadanan, contohnya sempadan bertindih. Sebagai contoh, sempadan bertindih ni merupakan sempadan yang bertindih antara dua negara. Jadinya jika perkara tersebut berlaku, boleh menyebabkan pergaduhan kerana mungkin ada keperluan yang sangat penting seperti perikanan ataupun minyak dan sebagainya. Jadinya kita perlu memberi kerjasama seperti menubuhkan pertubuhan ASEAN agar kita tidak bergaduh. Dan yang kedua, Malaysia juga telah mengadakan kerjasama antara Singapura, iaitu Johor Singapura Special Economic Zone. Dengan diwujudkan Economic Zone ni, sudah tentu ekonomi negara antara dua negara ni akan berkembang dengan pesat. Yang kedua pula, kita akan bincangkan tentang isu ekonomi global. Isu ekonomi global ni adalah suatu perkara yang sangat teruk jika tidak ditangani dengan betul. Jadinya perkara yang kita boleh lakukan ialah dengan memberi inisiatif dan kerjasama antara semua pihak agar kita dapat mengurangkan harga bahan mentah dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang akan datang. Bukan itu sahaja Saudara Zul. Malah, Perdana Menteri kita yang ke-10 di Malaysia iaitu Anwar Ibrahim sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025 telah mengadakan sidang pertemuan antara Malaysia sebagai pengerusi ASEAN bersama dengan Amerika Syarikat di New York. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk membincangkan tarif ekspor dan import barangan berkaitan tentang semikonduktor, bahagian automotif dan bahagian farmaceutical. Hal ini dikatakan demikian kerana adalah untuk berbincang, untuk membicara, melibatkan budi bicara dalam urusan ekonomi dan urusan diplomatik agar dapat membuka peluang-peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat Amerika Syarikat dan negara-negara di dalam Persatuan Asia. Dan kesannya adalah dapat memberikan negara-negara ini peratus KDNK yang mampan dan berterusan serta membaik. Dan kesimpulannya saya berikan kepada saudara. Dan untuk kesimpulannya, seperti yang kita dengar daripada Saudara Zul yang mengatakan bahawa inflasi yang terjadi di negara-negara seperti negara ASEAN ni telah semakin teruk. Jadi, dan diberikan solusi oleh Saudara Wan sendiri tadi bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Perdana Menteri yang ke-10 telah membicarakan hasrat beliau di dalam persidangan ASEAN. Marilah kita sama-sama untuk melihat pembentangan kami. Ekonomi Malaysia sejak tahun 1970 telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang sebahagian besarnya berpunca daripada faktor luaran memandangkan polisi keterbukaan ekonomi Malaysia. Malaysia pertama kali mengalami krisis ekonomi pada tahun 1973 berikutan kenaikan harga minyak yang lebih dikenali sebagai kejutan minyak pertama akibat peperangan antara Mesir dan Israel. Namun, krisis ekonomi yang paling diingati dalam sejarah Malaysia dan juga ASEAN adalah pada tahun 1997 dan 1998. Pasti ramai yang tahu bahawa Malaysia antara negara yang telah berjaya dalam menangani krisis hebat ini. Malaysia terperangkap dalam krisis mata wang ini dan ia berpanjangan dan melanda seluruh Asia. Walaupun Malaysia mempunyai asas ekonomi yang kukuh, tetapi disebabkan fenomena yang dinamakan jangkitan Asia
dan krisis keyakinan telah memberi impak yang besar ke atas ekonomi negara. Bagi tempoh 5 tahun sebelum tahun 1996, purata pertumbuhan sebenar KDNK Malaysia adalah sekitar 8.7% setahun dengan kadar inflasi yang rendah iaitu sekitar 3.8% dan dengan kadar pengangguran yang hanya lingkungan 2.5% pada tahun 1996. Malaysia juga secara relatifnya mempunyai hutang asing yang rendah iaitu bernilai 45.2 bilion US dollar atau 42% daripada KDNK pada bulan Jun 1997. Malah, Malaysia dikategorikan sebagai negara yang memiliki kadar tabungan yang tinggi dan jumlah pinjaman tidak berbayar NFL yang rendah. Oleh itu, Malaysia bukanlah calon kepada kemelesetan ekonomi yang teruk. Fenomena ekonomi yang mungkin berlaku ialah mengalami pertumbuhan yang perlahan, tetapi bukannya kegawatan ekonomi dan kewangan yang serius seperti yang telah berlaku. Namun, apa yang berlaku adalah di luar jangkaan yang mana nilai mata wang negara telah merosot dengan pantas dan pasaran sahamnya jatuh menjunam ke paras yang paling rendah pada bulan Julai 1997. Krisis ini bermula dengan aliran keluar modal secara besar-besaran dari pasaran kewangan tempatan di Thailand sebelum merebak dengan pantas ke negara-negara jiran hinggalah di Korea Selatan. Ekonomi Thailand kelihatan seperti lumpuh, memberi impak negatif dalam beberapa sektor terutamanya kewangan, hartanah dan pembinaan. Nilai mata wang baht pula susut dengan pantas dan kehilangan lebih daripada separuh nilai asalnya. Ringgit pula mula mengalami penurunan nilai 2 minggu selepas baht diapungkan pada 2 Julai 1997. Kejatuhan nilai baht telah menimbulkan kesangsian pelabur dalam kadar tukaran serantau. Pasaran saham DBSKL juga turut jatuh mendadak dengan nilai indeks komposit telah menjunam ke paras 600 mata pada akhir tahun 1997. Jangkaan negatif ini telah menyebabkan ringgit mengalami penurunan yang amat teruk mencapai RM4.88 untuk 1 US dollar pada 7 Januari 1998. Ekoran daripada fenomena yang berlaku di Thailand ini telah menyebabkan ekonomi dan mata wang negara di Asia Tenggara lumpuh dan merosot. Kebanyakan pelabur mula menekan butang panik dengan mengeluarkan sejumlah kredit daripada negara-negara yang terlibat. Perkara ini membuatkan masalah yang lebih parah dan mendorong lebih banyak kebangkrapan. Kehebatan Malaysia menghadapi krisis. Krisis ini telah menyebabkan Malaysia menghadapi tekanan dari segi defisit akaun semasa, rizab asing yang rendah dan hutang luar yang semakin meningkat. Seperti negara-negara lain, Malaysia juga turut menerima tawaran bantuan kewangan daripada International Monetary Fund (IMF). Namun, kerajaan Malaysia telah menolak tawaran tersebut. Antara faktor kerajaan menolak IMF adalah kerana terdapat syarat-syarat yang kelihatan bakal membuatkan ekonomi dan sosial menjadi lebih teruk. Walaupun begitu, terdapat juga negara serantau menerima tawaran ini bagi memulihkan ekonomi mereka pada masa tersebut. Selepas menolak tawaran IMF, Malaysia telah memperkenalkan satu model ekonomi baru untuk mengurangkan tekanan krisis dan menstabilkan ekonomi pada tahun 1998. Usaha pemimpin dalam menangani konflik persempadanan dan isu ekonomi global Malaysia. Pembentangan ini dibuat oleh Zaim, Wan dan Zulfikri. Persempadanan. Menurut Madzin, 2017. Persempadanan merupakan proses menentukan sempadan sesebuah kawasan sama ada sempadan negara, negeri atau kawasan pilihan raya. Persempadanan antarabangsa menentukan batas negara berdasarkan perjanjian atau sejarah. Persempadanan pilihan raya, penentuan semula kawasan pilihan raya untuk keseimbangan jumlah penduduk. Isu sempadan maritim di Laut China Selatan antara Malaysia, China, Vietnam dan Filipina. Tuntutan bertindih. Menurut MI Azwan, 2020. Tuntutan bertindih ialah keadaan iaitu dua atau lebih negara menuntut hak ke atas kawasan yang sama. Punca. Sejarah dan perjanjian lama, perbezaan tafsiran mengenai perjanjian sempadan. Sumber alam, kawasan kaya dengan sumber minyak dan gas sering menjadi rebutan. Contoh isu. Tuntutan bertindih Malaysia dan China di Laut China Selatan. Pertikaian Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura. Konflik ekonomi. Menurut Fauzi dan Kartini, 2020. Konflik ekonomi ialah persaingan atau pertikaian antara negara berkaitan ekonomi yang memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Punca, perang perdagangan, sekatan ekonomi dan tarif tinggi antara negara.
Krisis kewangan global, ketidaktentuan pasaran akibat inflasi, kadar faedah dan hutang negara. Kebergantungan sumber. Negara yang bergantung kepada import tertentu boleh terjejas akibat gangguan bekalan global. Contoh isu, ketegangan perdagangan ILC China menjejaskan ekspor Malaysia akibat sekatan perdagangan dan tarif yang dikenakan antara kedua-dua negara. Kejatuhan harga minyak dunia mengurangkan pendapatan Malaysia sebagai negara pengeluar minyak, memberi kesan kepada ekonomi dan hasil kerajaan. Konflik persempadanan. Satu diplomasi multilateral. Malaysia menyertai rundingan ASEAN bagi mencapai Code of Conduct di Laut Cina Selatan untuk meredakan ketegangan. Kementerian Pertahanan 2020. 2. Kerjasama serantau. Penubuhan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, Syori JSSEZ, untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan mengurangkan ketegangan dengan Singapura. Kementerian Pertahanan 2020. Isu ekonomi global. Satu dasar monetari. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 3% bagi menyokong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidaktentuan global. Kementerian Ekonomi 2023. 2. Subsidi bersasar dan cukai baharu. Kerajaan memperkenalkan subsidi petrol bersasar, cukai minuman manis, dan dividen saham bagi mengurangkan defisit fiskal. Kementerian Ekonomi 2023. 3. Peningkatan gaji minimum. Gaji minimum dinaikkan sebanyak 13% kepada RM1.700 pada Februari 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian Ekonomi 2023. Diplomasi ekonomi antarabangsa sidang kemuncak ASEAN. Ahad Isya, Malaysia merancang pertemuan dengan Amerika Syarikat bagi membincangkan tarif yang dicadangkan oleh Presiden Airy Lurai terhadap import otomotif, semikonduktor dan farmaseutical. Kementerian Ekonomi 2023. Sekian daripada kami bertiga. Terima kasih.